tulis jenis, bukan tulis jenis ayat ni, salah dia punya arahan ni. Masukkan tanda baca yang betul sebenarnya. Okey, arahan dia masukkan tanda baca yang betul. Dia bagi kita 5 contoh, 5 pilihan jawapan tanda baca. Kemudian kita kena tentukan mengikut ayat. Okey, nombor 1, di manakah kamu sekeluarga bercuti? Di manakah kamu sekeluarga bercuti? Okey, ada di perkataan di manakah. Okey, di manakah ni kata tanya. Mestilah tanda soal jawapan dia. Okey, kemudian RMT ialah rancangan makanan tambahan. So, apakah tanda yang selepas perkataan T tu? RMT. Okey, kat situ adalah noktah sebenarnya. Okey, sama macam dekat R ni ada noktah, M pun ada noktah. Kemudian selepas huruf T ialah noktah. RMT ialah rancangan makanan tambahan. Okey, soalan nombor 3. Rumah Muhammad sangat besar, cantik dan kemas. Okey, dia ada 3. Ayat ni dia nak ceritakan tentang rumah Ahmad dan ada 3 kriteria, besar, cantik dan kemas. So, bila ada 3 perkara yang kita nak jelaskan, kalau dan dekat belakang ni, dekat sini dia ada tanda, kalau dalam ayat kita tulis tanda koma. Okey, besar, cantik dan kemas. Fungsi koma tu adalah nak membezakan ataupun nak orang kata nak berhenti seketika. Besar, cantik dan kemas. Maksudnya penyataan tu belum habis tapi kita nak describe benda tu banyak. Nak kata rumah Muhammad ni sangat besar, sangat cantik dan sangat kemas. So dia kata besar, cantik dan kemas. So dekat sini kena tambah koma. Okey. Tanda koma kat sini. Okey, kemudian yang keempat, tempat Dewan Semarak. Okey, tempat Dewan Semarak. Kat sini kita letakkan noktah bertindih. Okey, noktah bertindih nak menunjukkan dalam kriteria tu dia ada tempat, kemudian di mana tempat dia, ada sebelum tu ada noktah bertindih, Dewan Semarak. Yang kelima, tahniah, kamu sangat cemerlang di dalam kelas. Okey, tahniah tu adalah kata seru. Kemudian dekat belakangnya mesti ada tanda seru. Okey, selesai kita letakkan